Engkau laksana bulan, tinggi di atas kayangan. Hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar semua? Alhamdulillah, saya sihat dan diharapkan kawan-kawan pun sihat hendaknya. Kawan-kawan nak tahu tak? Hari ni saya berasa sangat rindu kepada Rasulullah. Rindu yang amat mendalam. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Nabi berakhlak mulia merupakan qudwatun hasanah, yakni ikutan yang terbaik. Oh Tuhan, bisakah dicari di dunia ini insan setulus dan seikhlas Nabi, memaafkan walau diri disakiti. Nabi sentiasa membalas kejahatan dengan kebaikan, memaafkan kesalahan tanpa syarat sungguh pun ketika nyawanya terancam. Bagai telur di hujung tanduk, mulianya dirimu ya Rasulullah. Kawan-kawan pernah dengar tak kisah Rasulullah berdakwah di Taif? Mari saya ceritakan. Semasa Rasulullah berdakwah di Taif, mereka bukan sahaja menolak, bahkan menghina baginda. Bukan setakat itu sahaja, mereka turut membaling batu kepada baginda sehingga badan baginda berlumuran darah. Cuba kawan-kawan bayangkan. Masya Allah, sakitnya. Tapi tahu tak apa Rasulullah buat? Balas balik, baling batu balik, mendoakan kehancuran mereka? Tidak kawan-kawan, baginda mendoakan kebaikan, rahmat dan hidayah untuk mereka. Masya Allah, tinggi sungguh kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya akhlak Nabi. Cuba kalau kita, kawan-kawan di sekolah ejek pun, kita rasa nak marah, tapi kita kena sabar. Kalau kita lihat dalam media sosial pun, ramai yang mudah melenting dan memberikan komen yang tidak sopan apabila ada isu ditimbulkan. Moh kita sama-sama mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar ganjarannya kawan-kawan. InsyaAllah bila hati benar-benar ingin mengikuti sunnah, bicara tingkah laku pun hanyalah yang baik-baik sahaja. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, telah ada pada diri baginda itu suri teladan yang baik bagimu. Kejadian yang berlaku pada 22 Mac yang lalu, seorang pelajar kolej vokasional Lahad Datu ditemui meninggal dunia akibat dipukul oleh rakan-rakannya. Hal ini menunjukkan emosi yang tidak terkawal akan menyebabkan perkara yang lebih buruk berlaku. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Kesimpulannya, akhlak siapa yang patut kita contohi? Semestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam Al-Quran utusan Allah buat Muhammad Rasul utama. Contohi baginda itu ibadah, semoga pahala berlipat ganda. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.